Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang kembali ke channel HFDZL Motor. Hari ini kita bukan cakap pasal motor lah. Kalau korang mau singgah ke channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan loceng supaya tak terlepas lah video-video terbaru aku lah. Hari ni kita akan unboxing satu smartwatch lah, yang tengah hangat lah di pasaran sekarang ni, iaitu Redmi Watch 6. Persoalannya, jam ni adakah benar-benar baloi dengan harga yang diberikan lah. Harga dia bagi aku agak rahmah jugalah. Sekitar RM369. Ni katanya harga promosi. Aku tak pasti sampai bila promosi dia. Sebab masa launching tu hari pada bulan 5, katanya harga yang akan dia perjual lepas harga promosi ni adalah pada RM469 macam tu lah. So kenaikan 100. Ni tak tahulah, mungkin kekal ataupun akan naik. Baik. Ini adalah kotak dia. Rekaan kotak dia gas, dan agak kemas lah untuk harga dia lah. Not bad. Mari kita tengok apa yang dalam kotak dia kejap lagi. Dalam kotak ni terdapat biasalah ada smartwatch, ada kabel. Dia tak ada Bluetooth Bluetooth charger. Still guna teknologi lama lah, USB ni. Kabel. Dan juga buku manual. Manual lah. Jadi itu sajalah, memang standard kebanyakan smartwatch sekarang ni lah. First impression, bila aku pegang, memang rasa macam lah, memang rasa premium lah. Memang sangat premium lah. Walaupun bukan jam yang mahal bingkai dia ni, aku tak buka lagi lah. Bingkai ni buat daripada aluminium. Nampak lebih eksklusif lah. Dan berat dia pun lebih kurang dalam 31 gram. Tak berat. Ini tanpa tali tau, 31 gram ni tanpa tali lah. Ni ada tali, dia berat sikit lah. Jadi memang ringan bila dipakai lah. Sekarang kita akan buka dia punya ni. Nak hidupkan lah jam ni sekejap lagi. Ni dia punya keadaan jam dia. Aku cakap tadi aluminium memang bila pegang tu rasa premium jugalah, walaupun harga dia dalam 300. Mari kita hidupkan mungkin kat bahagian ni lah. Alright, Redmi. Perkara pertama lah yang menarik perhatian aku ialah dia punya skrin lah. Redmi Watch ni dia menggunakan skrin AMOLED bersaiz 2.07 inci dengan refresh rate dalam 60Hz. Warna dia memang terang lah. Ni sebab dia auto dia akan ikut lah. Kalau terang dia akan set up. Contoh kalau kita berada di luar, dia akan set up lah. Dan bila dia di tempat gelap, dia akan adjust ikut keadaan cahaya tu lah. Warna dia terang. Animasi dia memang lancar. Agak lancar. Bukan agak lancar, memang lancar. Dan yang paling best, kecerahan dia boleh bercecah sehingga 2000 nits kalau tak salah aku. Jadi kalau korang selalu ride tengah panas ataupun bersenam di luar, skrin ni masih jelas dan mudah dibaca lah. Itu yang penting. Seterusnya kita bercakap
tentang GPS lah. Okey, jam ni bukan sekadar ada GPS biasa Okey, dia menyokong 5 sistem satelit iaitu GPS, Galileo, GLONASS, DIBO kalau tak salah aku, dan QZSS. Okey, maksudnya jam ni boleh mengunci lokasi dengan lebih cepat. Sebab dia tak guna GPS sahaja. Okey, dia guna 5 benda tau. Dan memberi bacaan laluan yang lebih tepatlah dan cepat. Okey, untuk korang yang suka jogging, hiking, cycling ataupun macam aku ni, yang selalu ride motor ni kan. Biasanya kalau nak tengok GPS kelajuan motor tu, biasa aku akan buka telefon kan. So tak perlu lagi bila dah ada jam ni, fungsi ni memang sangat berguna lah. So kau boleh check kau punya kelajuan motor tu dengan menggunakan jam ni sahaja. Tu kelebihan dia. That's why aku beli ni lah juga. Okey, dari segi kesihatan pula, Redmi ni boleh memantau macam biasalah, macam smartwatch yang lain jugalah, macam Apple dan sebagainya lah. Denyutan jantung sepanjang hari, bacaan oksigen, darah atau SpO2 dan juga kualiti tidur lah. Semua data tu boleh disemak dalam aplikasi. Dia ada aplikasi dia, Mi Fits. Kena install dulu Mi Fits tu, baru boleh check. Alright, untuk hoki sukan, jam ni menyediakan lebih daripada 150 mood, 160 mood kalau tak salah aku. Dan berjalan, berlari, berbasikal, berenang ataupun senaman lain lah. Semuanya ada. Lengkap lah dengan harga yang diberikan tu, bagi aku terbaik lah. Mantap. Satu lagi, ramai orang suka dan aku juga suka, dan aku ada buat bacaan juga. Bateri ni katanya yang didakwa lah, pihak Redmi ataupun pihak Xiaomi ni boleh bertahan hingga 24 hari untuk penggunaan ringan lah. Manakala penggunaan biasa sekitar 12 hari. Lama. Sebab kalau aku pakai Apple Watch pun kadang 1 hari pun dah habis bateri. Kalau betul macam ni dakwa, memang antara smartwatch yang tahan lama lah dalam kelas dia lah. Nanti kita tengok dan aku akan buat review lain lah. Jadi secara keseluruhan, first impression aku lah memang positif lah. Memang positif, sebab dia ada kelebihan yang aku nampak dekat sini adalah dia skrin dia AMOLED. Memang terang lah, memang terang, memang sharp dan terbaik lah. Dan GPS dia terbina dalam, macam aku cakap tadi, ada 5 sistem satelit tadi. Memudahkan atau mempercepatkan lah data yang akan diberikan kepada kita lah. Dan panggilan Bluetooth, satu lagi aku lupa tadi, dia boleh buat panggilan macam smartphone biasa lah. Dan lebih 150 mood sukan, dan juga bateri dia tahan lama. Reka bentuk dia pun agak premium. Itu yang first impression aku lah, positif yang aku nampak dekat jam ni, dengan harga yang diberikan RM369. So not bad. Lepas ni aku akan pakai jam ni untuk beberapa minggu. So aku nak buat uji ketepatan lah GPS semasa ride motosikal nanti. Tu yang tujuan aku sebenarnya nak beli jam ni. Ketepatan sensor tepat ataupun tidak bila aku guna atas motor nanti. Stay tune lah. Kalau korang nak tengok video ataupun nak tengok review penuh dan ujian sebenar, jangan lupa subscribe HFDZL Motor, tekan like dan tinggalkan komen. Kalau ada apa-apa yang korang nak aku uji pada Redmi Watch ni, tulis di ruangan komen nanti. InsyaAllah aku akan buat lah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa yang macam aku sebut tadi, share, like dan subscribe lah. Nice. Assalamualaikum.